Dia ilmu tak banyak tapi dia rajin berdakwah. Dia cakap ringkas je tapi berkesan. Dia kata sekarang kebesaran benda tu masuk dalam diri hang. Keluarkan kebesaran benda tu, masukkan kebesaran Allah. Dia cakap macam tu ya. Terus dia tak, oi, masa okey. Rupanya kebesaran benda tu masuk dalam diri kita, dia pengaruh kita. Padahal dia tak ada apa pun. Yang dia cerita tu entah betul dah tidak kan. Jadi kita ni takut hantu tu tadi sebab kebesaran dia masuk dalam diri kita. Tapi kalau kita buang itu, kita masukkan kebesaran Allah. Tak rasa apa-apa lah dah. Dia tak ada kuasa, Allah saja yang ada kuasa. Jadi yang tadi ni yang nak bagi tahu, orang yang tak zuhud ni bila kebesaran kolam renang, kebesaran motosikal mahal 30,000, kebesaran kereta besar Alphard, yang nak bawa laju-laju, pasal tak? Yang siap kan? Dia sekali main 2 biji dia besar-besar, dia punya legek macam tu lah. Jalan ni macam jalan dia buat. Bahaya tu betul. Kebesaran benda tu duk main dia dalam fikiran dia, tu dah masak masuk dah tu. Kebesaran benda tu. Jadi ulama akhirat dia tak masuk dalam diri dia. Kita cerita hebat macam mana pun dia akuilah benda tu penting. Tapi tak masuk dalam diri dia. Kebesaran Allah ada dalam diri dia. Dan ingin mencukupkan dengan sedikit-sedikitnya dalam segala hal. Semakin bertambah keinginannya ke arah sedikit, semakin bertambah dekatnya dengan Allah Ta'ala. Jadi keinginan dia tu tak banyak. Apa yang ada dia pakai. Kalau dapat yang lebih baik sikit daripada tu, dia bersyukur. Dia tak ada doa benda yang banyak-banyak tu yang menyebabkan berat fikiran. Dibuktikan kepada yang demikian oleh satu cerita. Ni saya ringkaskan. Sebelum ni kita dah kenal dah Hatim Al-Asyam. Dia berjalan dengan Tok Guru dia, Syakhiq Al-Basri. Tok Guru dia tanya, dah 30 tahun kamu belajar dengan aku, apa benda yang kamu dapat? Hatim jawab, 8 perkara. 8 perkara ni kita bincang dah. Hari ni cerita lain. Bercerita Abu Abdullah, satu hari seorang hamba Allah ni dia berjalan dengan Hatim. Hatim ni ulama sufi. Pergi ke Ar-Rai dengan 320 orang lelaki. Tujuan dia nak mengerjakan haji. Jadi mereka ni masuk ke satu tempat seorang saudagar. Mereka ni singgah di satu tempat, satu orang kaya. Orang kaya ni ambil mereka ni sebagai tetamu. Dia bagilah mereka ni makan, penginapan. Esoknya tuan rumah tu kata dia nak pergi menziarahi satu orang ahli fiqh. Ahli fiqh. Dia pun tanya, ada siapa nak ikut ke? Saya nak pergi lawat satu orang ulama fiqh. Yang Hatim ni kata, mengunjungi orang sakit ada kelebihan. Memandang wajah ulama ahli fiqh ni satu ibadah. Saya nak pergi lah. Jadi Hatim pun dia pergilah dengan saudagar ni tadi. Siapa dia yang sakit tu? Yang ahli fiqh ni tadi, dia ni Tok Khadi negeri Ar-Rai. Zaman itu Khadi ni jawatan besar, hakim besar. Zaman sekarang Khadi ni jawatan kecil. Nama dia Muhammad bin Mukhatim. Negeri Ar-Rai tu dialah Khadi dia. Dia tengah sakit. Masa Hatim ni sampai, Hatim ni terkejut. Tengok-tengok rumah Khadi ni macam istana. Kata Khadi ni orang soleh. Tengok-tengok macam istana. Jadi Hatim pun katalah, beginikah pintu rumah seorang yang berilmu? Tengok pintu pun nampak hebat lah. Masuklah Hatim ni tadi. Bila sampai dalam rumah tu, tengok memang sangat cantik, luas, dengan bersih, ada pemandangan taman-taman dia, ada pula tirai-tirai dia. Hatim pun termenung. Sebab kalau ikut Hatim ni tadi, kalau ulama ni dia hidup tak mewah, tapi ni nampak mewah. Walaupun ulama tu banyak duit, tapi dia tak bermewah-mewah, dia simpan je duit ni, ataupun dia belanjakan pada jalan Allah. Tapi yang rumah Khadi ni tadi nampak dia hidup bermewah-mewah. Nampak pada rumah dia tu. Lepas tu mereka ni pun masuklah ke tempat Khadi tengah sakit. Nampaklah dia tengah terbaring di atas kasur. Kasur ni sofa lah, yang lembut. Dekat kepala Khadi ni tadi ada satu orang bujang. Satu orang ni lah hamba. Tengah pegang alat, pukul alat. Kalau lalat datang dia pukul. Macam orang gaji lah. Jadi mereka ni pun duduklah dekat Khadi tu. Lepas tu Khadi tu pun cakap, silalah duduk. Yang Hatim dia kata tak payahlah. Yang Khadi tu tanya,
Kenapa tak mau duduk? Ada apa-apa masalah kah? Ada keperluan apa-apa kah? Hakim jawab ada. Apa dia keperluannya? Saya ada satu masalah, saya nak tanya dekat tuan. Tanya. Saya nak tanya tapi tuan kena bangun duduk. Senang tuan nak jawab. Hakim ni dia jenis apa? Setengah orang kata pancung. Cakap dia tu dia pancung orang. Hakim. Orang tu pun bangun. Bila dah bangun, hakim pun tanya, ni ilmu agama yang Tuan Hadi ada ni, Tuan Hadi ambil daripada mana? Oh, saya ambil daripada orang-orang yang boleh dipercayai, guru-guru saya. Orang-orang yang boleh dipercayai itu ambil daripada siapa? Ambil ilmu agama ni daripada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ambil ilmu agama ni daripada siapa? Ambil daripada Rasulullah. Rasulullah ambil daripada siapa? Rasulullah ambil daripada Jibril. Jibril ambil daripada Allah Ta'ala. Mula-mula hakim tanya, lepas itu dia nak pancung lah. Dia kata, okey, ikut apa yang Jibril bawa daripada Allah kepada Rasulullah. Rasulullah ajar kepada sahabat, sahabat ajar kepada tok-tok guru, tok-tok guru cerita kepada kami. Adakah kamu mendengar dalam pelajaran agama itu bahawa orang yang terdapat dalam rumahnya kemewahan dan luas rumahnya cukup lebar akan dapat darjat yang tinggi pada sisi Allah Ta'ala? Maksud dia tanya ni, sepanjang Tuan Hakim belajar ilmu agama ni, betul ke orang soleh ni dia tu hidup dia tu mewah? Soalan dia macam tu lah. Jawab Tok Khadi, tak. Tu yang macam mana yang kamu dengar? Kata Tok Khadi yang sakit ni tadi, yang saya dengar bahawa orang yang zuhud di dunia, gemar ke akhirat, mencintai orang miskin dan mendahulukan untuk akhiratnya, maka memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dia sendiri kata, nak berjaya di akhirat ni kena zuhud. Hati pun apa lagi, dia potong pancung tu lah.